Pernah tak anda masuk dalam satu perdebatan yang anda rasa anda pasti menang, tapi entah macam mana, anda akhirnya yang minta maaf? Atau perbincangan biasa tentang siapa patut buang sampah tiba-tiba bertukar menjadi pertikaian tentang seluruh personaliti anda. Jika ini kedengaran biasa, anda mungkin telah menjadi pemain dalam satu perlawanan yang anda tidak sedar pun anda sertai. Ini bukan perdebatan. Ini adalah permainan psikologi. Dalam video ini, kita akan dedahkan taktik-taktik kotor yang digunakan orang untuk menang pertengkaran. Dan yang lebih penting, bagaimana untuk tidak menjadi mangsanya. Titik masalahnya ialah ini. Kita fikir pertengkaran adalah tentang logik dan fakta. Kita kumpul bukti, kita susun hujah. Kita masuk dengan niat baik. Tetapi, lawan kita tidak bermain dengan peraturan yang sama. Mereka tidak berminat dengan menara logik anda. Mereka mahu merobohkannya dengan apa cara sekalipun. Contohnya, anda dan pasangan berbincang tentang bajet. Anda tunjukkan spreadsheet, resit, semua data. Semuanya objektif. Tiba-tiba, pasangan anda berkata, "Awak ni kedekut macam ayah awak. Selalu fikir pasal duit je." Boom. Spreadsheet tidak lagi penting. Resit tidak lagi relevan. Perbincangan rasional telah mati. Anda kini berada dalam mod pertahanan. Cuba menafikan anda seperti ayah anda, bukannya membincangkan bajet. Mereka telah berjaya menukar topik dan menjadikan anda orang jahat. Kenapa ini berlaku? Dalam psikologi, ini berkaitan dengan analisis transaksional oleh Eric Berne. Dia mencadangkan kita mempunyai 3 keadaan ego dalam diri. Ego ibu bapa, parent. Penuh dengan peraturan, kritikan dan penghakiman. Awak sepatutnya atau jangan buat macam tu. Ego kanak-kanak, child. Emotional, impulsif dan reaktif. Saya tak nak atau ini tak adil. Dan ego dewasa, adult. Rasional, objektif dan berasaskan masa kini. Mari kita lihat fakta atau apakah pilihan yang kita ada. Komunikasi yang sihat berlaku dari dewasa ke dewasa. Rasional bertemu rasional. Permainan psikologi bermula apabila seseorang sengaja beralih ke mod ibu bapa atau kanak-kanak untuk memanipulasi anda supaya keluar dari mod dewasa anda. Matlamat mereka untuk mencetuskan reaksi ibu bapa. Anda membalas dengan kritikan atau reaksi kanak-kanak. Anda menjadi defensif atau merajuk. Apabila itu berlaku, mereka menang. Bukan kerana mereka betul, tetapi kerana mereka berjaya mengalihkan perhatian dari isu sebenar. Mari kita kenal pasti 5 permainan yang paling biasa dimainkan. Permainan pertama, gaslighting atau memutablikkan realiti. Ini adalah taktik di mana seseorang membuat anda meragui kewarasan, ingatan atau persepsi anda sendiri. Frasa klasik mereka, awak terlalu sensitif. Saya tak pernah cakap macam tu. Atau, itu semua dalam kepala awak je. Matlamatnya, untuk menghakis keyakinan anda pada realiti, menjadikan anda lebih mudah dikawal. Permainan kedua, ad hominem atau serangan peribadi. Ini adalah falasi logik yang klasik. Daripada menyerang hujah anda, mereka menyerang anda. Contoh, orang yang tak habis belajar macam awak mana faham isu ekonomi ni? Atau, tengoklah bilik awak tu, bersepah. Macam mana nak urus bajet? Hujah anda mungkin sehandus menatu betul. Tetapi mereka membuatkan ia kelihatan tidak bernilai kerana siapa anda, bukan apa yang anda katakan. Permainan ketiga, orang-orangan sawah, the straw man. Taktik ini melibatkan mengambil hujah anda, memutarbelikkannya menjadi versi yang lebih ekstrim dan tidak masuk akal dan kemudian menyerang versi rekaan itu anda. Saya rasa kita patut kurangkan makan di luar untuk jimat duit. Mereka, oh, jadi awak nak kita makan biskut kering je setiap hari dan hidup merempat? Awak memang tak sayangkan saya. Mereka tidak berhujah dengan apa yang anda katakan. Mereka berhujah dengan karikatur yang mereka cipta sendiri kerana ia lebih mudah untuk dikalahkan. Permainan keempat, memainkan peranan mangsa, playing the victim. Apabila mereka rasa terdesak atau salah, mereka akan membalikkan keadaan dan menjadikan diri mereka mangsa anda.
Saya kecewa awak lupa hari jadi saya. Mereka, selepas semua yang saya dah buat untuk awak, ini balasan awak? Awak tahu kan saya tertekan dengan kerja? Awak memang tak pernah hargai saya. Tiba-tiba, anda bukan lagi orang yang dilukai. Anda kini menjadi penyerang yang tidak berhati perut. Perbualan bukan lagi tentang kesilapan mereka, tetapi tentang betapa jahatnya anda. Permainan kelima, mengubah tiang gol, shifting the goalpost. Ini berlaku apabila anda hampir menang perdebatan. Anda telah memberikan bukti, anda telah menyangkal hujah mereka, tetapi sebaik sahaja anda hampir menjaringkan gol. Mereka mengalihkan tiang gol. Anda? Okey, saya dah tunjukkan bukti saya bayar bil tu bulan lepas. Mereka? Itu tak penting. Yang penting awak tak pernah tolong basuh pinggan. Itu masalah sebenar. Isu asal telah diselesaikan atau lebih tepat diabaikan. Dan kini ada standard baru yang perlu anda penuhi. Ia satu kitaran yang tidak berkesudahan untuk membuat anda sentiasa salah. Baiklah, sekarang kita dah kenal musuh kita. Bahagian yang paling penting, bagaimana untuk berhenti bermain. Kuncinya bukan untuk belajar melawan balik dengan permainan yang lebih licik. Itu hanya akan memenatkan anda. Kuncinya ialah untuk enggan bermain sama sekali. Berikut adalah algoritma 5 langkah untuk diamalkan. Ia memerlukan latihan, tetapi ia sangat berkesan. Langkah pertama, kenal pasti permainan. Ini adalah langkah yang paling berkuasa. Apabila pasangan anda menyerang peribadi anda, jangan terus melatah. Berhenti sejenak. Dalam fikiran anda, labelkan, ini ad hominem. Tindakan menamakan taktik ini serta-merta memberi anda jarak psikologi. Ia mengubah anda dari peserta emosional menjadi pemerhati yang objektif. Langkah kedua, kekal dalam mod dewasa. Ini adalah pertahanan terkuat anda. Manipulator sedang memancing reaksi ibu bapa atau kanak-kanak anda. Jangan bagi. Tarik nafas dalam-dalam. Balas. Jangan bertindak balas. Apabila mereka menjerit, ibu bapa, balas dengan tenang. Dewasa. Apabila mereka merajuk, kanak-kanak, balas dengan fakta. Dewasa. Langkah ketiga, fokus semula pada fakta. Bawa perbualan kembali ke landasan untuk serangan ad hominem. Saya faham awak ada pandangan tentang personaliti saya. Tapi boleh kita fokus pada bajet sekarang. Untuk orang-orangan sawah, saya tak pernah cakap kita kena hidup merempat. Cadangan saya ialah untuk kurangkan makan di luar. Itu dua perkara yang sangat berbeza. Langkah keempat, tanya soalan penjelasan. Ini memaksa mereka kembali ke mod dewasa. Soalan yang baik adalah seperti cermin. Ia memantulkan ketidakrasionalan hujah mereka kembali kepada mereka untuk mengubah tiang gol. Tadi kita bincang tentang bil, sekarang kita bincang tentang pinggan. Isu mana yang kita nak selesaikan dulu? Untuk go gaslighting, dari perspektif saya, awak memang ada cakap begitu. Boleh terangkan apa yang awak maksudkan sebenarnya? Ini tidak menuduh, tetapi ia dengan tegas menolak untuk menerima versi realiti mereka yang diputar belitkan. Langkah kelima, tetapkan sempadan dan beri ruang. Kadang-kadang, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak bermain. Jika mereka enggan berkomunikasi secara membina, anda ada hak untuk menghentikan perbualan. Katakan dengan tenang, saya tak akan teruskan perbualan ini jika ia melibatkan serangan peribadi. Kita boleh bincang lagi bila kita berdua dah tenang. Ini bukan tanda kelemahan. Ini adalah tanda kekuatan dan hormat pada diri sendiri. Anda mengawal keadaan dengan menolak untuk berada dalam persekitaran yang toksik. Kesimpulannya, matlamat sebenar dalam perselisihan faham bukanlah untuk menang. Ia adalah untuk mencapai persefahaman atau penyelesaian. Permainan psikologi adalah jalan pintas yang merosakkan. Ia mungkin memberi kemenangan jangka pendek, tetapi ia menghakis kepercayaan dan hubungan dalam jangka panjang. Dengan mengenali permainan ini dan memilih untuk tidak menyertainya, anda bukan sahaja melindungi ketenangan mental anda juga sedang menetapkan standard untuk komunikasi yang lebih sihat dan jujur. Anda mengajar orang di sekeliling anda bagaimana untuk berinteraksi
dengan anda. Jadi, lain kali anda rasa ditarik ke dalam drama pertengkaran, ingatlah, anda tidak perlu bermain. Pilih mod dewasa. Pilih ketenangan. Pilih untuk menang dalam permainan yang sebenar. Kehidupan anda